hak kita ngaji baru ni. Duk hari-hari ya terbarang siapa di dalam kukureng ni. Dah, di dalam kukureng hari-hari tak ada tambah dak amal dia. Kau turun ada. Dulu duk jemaah juga, duk mengaji juga, tekah-tekah. Lah ni ngaji setahun lebih tak ada mari. Jemaah pun mari jemaah duk belakang je. Duk lagu tu jadi kau turun, kau turun. Dulu dia kau tu imam berdoa, lah ni kau tak ada dah. Jadi hidup umur kau banyak, amal kau kurang. Hak ni kata Tuhan dalam hadis kursi, baikmu matilah dengan hidup. Karena duk tambah benda tak molek ya. Habis kalau kita pergi ngaji lah kitab tazkirah. Orang yang umur 40 tahun Nabi kata. Cukup umur 40 tahun. Tapi amal kau duk tambah benda jahat ya. Kau duk tambah benda jahat kau hari. Tapi benda baik tak ada tambah. Pendek kata benda jahat dengan benda baik tu banyak benda jahat. Sedekat umur dia 40 tahun dah. Hak ni tu Nabi kata boleh buat dah, buat persiapan duk. Maka ada humpina. Boleh buat dah persiapan duk dan neraka lebelah dah. Tu ada hidup lagi. Tapi kerana dia umur 40 ni, duk benar benda jahat, benda maksiat dengan taat. Mati esok, Nabi kata orang ni masa dia hidup ni boleh buat dah tempat ku duduk pada dalam neraka lebelah dah. Ai berat tu orang dah. Pas kita bukan 40. Habis dia kena cek we tambah hari-hari Quran, tambah hari-hari. Dan kan dulu duk baca Quran seminggu lah ni kau tak baca, jadi kau teruk. Dulu tak masuk 4 orang ramai lah masuk kau dak mengumpak lah dah. Jadi kau tambah ni semata. Tu nak ayat kata orang ni boleh duduk tempat buat pak duduk dalam neraka lebelah. Mari sini tu kata baik matilah dengan hidup. Kerana duduk tambah benda jahat. Tu berat-berat belaka dah. Ada pun umur 50, dia duk bunyi di kaki langit. Ya tahi umur 50, manakah amalanmu nak makan dalam kubur? Manakah amalanmu nak makan di akhirat pada masa esok-esok? Tapi kita tak dengarlah Pak Oman. Dengar ni pada hadis duk royak duk di kaki langit. Nak pagi duk panggil lagu tu. Umur 50. Dah ke amalan kebaikanmu nak makan dalam kubur di pada masa mana? Tu kalau kita dengar lagu tu gaduh sikitlah berkali. Ni subuh tak je duk mari tidur ya pantas. Pukul 7, pukul 8 kau tekah. Lah tu nak royak dah. Kau kuat-kuat kat nak milih tu kau tak jenera tidur. Kena warna kaneng buat jalan tak ada beradu. Bangun pukul 7, pukul 8 teruk juga dah kan. Terbaik. Pak kita mari tengok nombor 3 malam ni. Pengajaran yang ketiga berkata Allah Taala, Allahu tabaraka wa taala. Ya tahi anu ada. Dah padakan, pada si makna mencukupi. Kalau sosial orang pocai sentimi. Ni benda ni payah belaka ni. Dah nak mada wasa cukup wasa pada bagi hak Tuhan bui. Payah. Tapi walau bagaimana payah pun kita usaha boleh. Okay, tengok demo ada kereta nak hal lain lagi. Ada tanah 10 rai, nak 20. Kadang-kadang besar tepi tara jangan jual kat orang weh, aku nak dah. Pak tara aku dah. Mahal sikit tak apa, namun menjual kat orang lain tu. Lah, nak tambah semua lek ni. Alik ni salah kanan salah kiri perung turun. Tak ada dah wahilah hukum. Tak nak sarah. Siapa baca wa ila hukum nak kali semaya fardu lam ya'nahu min dukhulil jannah. Tak ada tapi ngagapo dah kau aman nak masuk syurga. Illa ayyamuta malaikat yang mati soyo. Karena Tuhan nak balas syurga ni tak nak balas tah dunia, kena balas pada mati. Tu ya. Tapi tok sesi tu tak gerak. Ambil ingatlah Faktino dah. Kita semaya sore pun janganlah tinggal wa ila hukum. Satu hadis lagi orang tak tinggal wa ila hukum seumur lepas semaya waktu 5 ni. Orang ni duduk dalam jaga Tuhan semua-semua. Pas orang mana hok dalam jaga Tuhan orang ni tak kelajak dah. Muka Tuhan duk jaga. Hak kita duk minta, dah ya duk betul mana tak le kunut. Nak pagi esok kita minta pula. Jutro naik kat Pak Omar. ขอพระเราจะให้รักษาเราให้ดูแลเราทุกวินาทีในกุนุอยู่ที่ไหนครับPak Omar meru juga kota pun meru juga Pak Omar tak tahulah beli duk betul mana nak belik sikit tapi nak kena nak belik ayah tiap somit sama tengah tu dek situ Pak Omar petane bemak wa tawallani fi man tawallaita
Tuhan mu jagalah diri aku, tak pandai nak jaga diri aku. Aku ni selaku kan membuat jadi aku hamba-mu. Aku minta kepadamu duklah jaga ilmu semua 24 jam. Jaga setara mana nak? Fi man tawallaita, sertalah mung nak wis aku nak wis supaya mu jaga, orang-orang hak mu jaga telah jaya mari dah. Nabi-nabi, siddiqin, syahadat, solihin. Pak golongan duklah jaga Tuhan dah. Aku minta kepadamu mu jagalah aku 24 jam, takut terlajak lupa kamu. Pas tengok pada duklah jaga Tuhan, mu bacalah ayat kursi nak kail pas maya 5 waktu. Duklah jaga Tuhan semua. Tapi tak akan nak sarah lah, tak baca juga. Dah tak baca juga orang panggil. Tak adanya tambah lek ni. Hak alik dunia nak kau tambah sama-sama. Dah ke? Bila jadi ceroboh cita-cita nak jadi poroso. Ada duk salah bila jadi poroso cita nak jadi tok selawat. Tengok tu nak semata. Boleh tok selawat dah halawai atau nebel pula dah nak tok nebel. Tak cukup semua alik ni. Tapi alik kebaikan kan tak apa dah, tak maaf pun gak mayat dah. Tak itu kan. Jadi tak ada apa lah. Tak zikir pun tak apa, sunat ya. Tak puasa boleh rajak. Oh, dah puasa rajak. Ramadan pun aku baru cukup tahun marai je. Jadi tosir alik tambah. Ni orang panggil pada tu, orang panggil wasopo cai sentimi. Hak benda, hak dunia. Wasa cukup dah bagi hak Tuhan beri. Dah. Payah katanya, hei anak Adam. Dah, padakan oleh kamu, pada tu taluk dengan yang sedikit. Jadi benda ada dah 4-5 rai motor dah ada dah. Mu berasa cukup lah. Tuhan kata tak apa dah, padai dah. Dan dunia ya back tu ya. Tu, mu berasa padai, berasa cukup dengan barang sedikit. Bapa Tuhan kata lagu tu. Supaya supaya kaya lah engkau. Baru menjadi kaya. Sabit lek agama ya bila kaya tak nabi mak orang cukup barang hak ada. Orang sesak ni barang tak cukup. Puasa tak cukup walau kata puluh-puluh butir dah. Walau kata galo lagi, kata wing lagi, kata krongek lagi, kata batu lagi, meko lagi. Tapi duk tak cukup. Kaya dak orang lagu ni. Tak kaya agama bila tak kaya sebab mu duk nak sama-sama. Kita tengok lu, kita alu, dia tu gak tanya ada lah, tak ada, duk nak lagi. 2 teh dah kata beng. Duk nak macam dia lagi. Orang ada pitih kita tak lu kalau kita padai dah. Kita ya tak padai lagi. Kita ada mutu dah 2 teh, nak 3. Ya lagu tu, sabit kalau rasa kita cukup barang hak Tuhan beri. Sikit ya, tapi kita wasa pocai sintimi. Wasa puas hati dah barang Tuhan beri. Ning lah Tuhan bilik orang kaya. Kalau rasa kaya harta belana tapi duk nak tak ada beradu. Orang ni pada mana? Sesak sebab dia nak semua. Oh, parak tukang kita dah. Ni Tuhan besar lagu tu. Nak rasa cukup barang walau sikit rasa cukup dah. Ning sebab apa? Supaya kaya engkau. Hati tak jadi serabut ni orang kaya sungguh. Dan tinggalkan olehmu deki. Deki-deki orang panggil tamani zawali nikmatil ghaib. Tengok saudara kita kaya. Kita nak wihilai kaya dia. Kita nak wihilai. Tengok saudara kita rumah molek. Kita citakan rumah dia tu jadi buruk. Wirutuh. Tu dia panggil. Nampak saudara kita duk jual barang rocek laku. Kita pun duk jual. Tapi hak saudara kita laku orang masuk tubik. Cita lah hati tak sewi laku tu boleh kedatai di litar. Tu dia panggil deki. Nampak saing kita boleh pangkat. Saing kita boleh jawab teh. Kita cita nak jatuh jawab teh dia. Tu dia panggil deki lagu tu. Dah. Pas lalu tu ya tu. Tinggallah deki kamu Tuhan kata. Bapa suruh tinggal deki tu. Supaya senanglah hatimu. Hatimu jadi tenang. Ya orang deki ke orang ya duk tak seni. Okey, nampak orang tubik kereta lagi mana tu. Hati duk lagu tu semua. Nampak kedai laku laku nama-nama kaya dia tu. Duk lagu tu jalan kelapa dia molek, kelapa dia molek curi demo molek. Hati duk dengan susah semua orang deki ke orang. Malam-malam tidur duk balik kau ni. Deki nak we kita ni mak hak kaya duk ada dia tu. Orang panggil hati yo duk tak seni, orang deki apa? Yo duk cerita nak we hilang. Pas Tuhan kata nak we seni, mu kena tinggal deki. Bila tinggal deki nampak demo seni kata baru rumah molek pekak pun naik tinggi dah.
Kekayaan dia jual pun laku. Kita buat itu nikmat tu hewi ke dia. Tak ada arah lah. Kita raditu billah. Puas hati alhamdulillah. Tu kok tu mudah-mudahan Allah Taala ngecik kita katik dalam nikmat tu hewi ke dia. Kita dak bila orang puji kata oh dia tu bagus lah ni gitu gini gitu ni paling belakang bengah tak usah dengar. Hari ni tak usah dengar. Moga hati kita dak cerita nak hilang. Habis Nabi kata tak apa la tahasadu. Jangan kamu deki setengah akan setengah. Mun deki kat aku deki kamu. Bila orang kahwin dia siap-siap dah pangkat tu hewi ke dia, duk cerita nak wi jatuh. Tu deki tu. Pas malam-malam ke duk serabut nak buat lagu mana nak wi jatuh krisi. Nampak angin, nampak tengok duk ni. Nak buat lagu mana? Jadi 3 jam, 2-3 jam duk mikir cara deki demo ya. Tapi kalau kita buat tubik sifat deki, ning tu hai kata hati musnah ada. Sebab tak ada cerita demo ni. Habis tu orang deki kau orang tak nanti klik akhirat, duk tas dunia ni susah dah. Serabut dah kerana hati duk tak tenang dah. Tu nak royak molek-molek belaka dah. Dan jauhkan olehmu akan segala yang haram. Sebut kata benda yang haram so kita jauh. Jangan duk masuk rapat dengan benda jauh. Baiklah mengupak, baiklah mengacung, baiklah deki, baiklah curi, mabuk. Okay. Semua tu dia panggil benda haram, suruh jauh. Bapa suruh jauh? Supaya ikhlaskan akan agama. Ni kita boleh tinggalkan benda daripada benda haram-haram, ni agama jadi bersih sungguh. Selagi kalau kita kelak kabut dengan benda haram, agama tak bersih. Kalau nego, makan mata kelo, mana duit pitih bersih tak? Dah. Sebab duk campur dengan benda haram. Kalau tak kedewi makan anak bini pula dah. Esok-esok ya dakwa pula. Ya Allah, daging aku ni ya Allah duit tok laki duit judi. Anak kata lagu tu juga. Hari ni ku tak jauh Allah, mintalah mu make hak tok laki ku duit tak molek kat aku duk makan. Aku tak say ya Allah, mu gitu tok laki ku ya Allah. Tu kalau royak bini tak tahu hak tok laki duit tak molek. Kalau asal sama tahu dah kata duit halal, bini makan juga duk beli gotu, makan gotu, buat goting. Ni bawa molek son si. 2 kali 4, 2 kali 2 4. 2 kali 4 8 dah lah bawa molek dah lah ni. Tak usah haraplah kata nak masuk syurga tu, dia kena bakar dengan api dulu. Panah tak api, panah tak panah, kita teralai dunia dulu. Setara mana? Kullalah min nabata min sutin pannaru aula bihi. Tiap daging Nabi kata yang tumbuh dengan duit haram. Fannaru aula bihi, maka neraka lah yang patut layak dengan dia. Tak boleh nak pergi kok syurga sebab tumbuh duit haram. Tak ingat molek dah. Tu nak royak kata, biar kita nak jadi ikhlas bersih sana ni, dia kena jauh dengan benda-benda yang haram. Pahala ni banyak benar barang-barang yang menjadi benda haram mari dah. Reba tak reba, gapo tengok reba. Nabi tengok duk berenang le sungai darah. Duk boba le sungai darah. Pas dia timbul pong, malaikat pekong dengan anak batu. Puak pekong anak batu masuk le mulut dia terlegok, hancur kakah dalam. Kan api ni aku batu. Nabi tanya man hazar siapa Jibril? Jibril royak inilah salah seorang umat tu hamba yang duk dalam dunia makan riba, makan reba. Duit-duit anak duk tak ada lebih. Ribu tedem 50,000 nak bayar belah ribu. Duk makan mata kilo. 9 bunga kata sekilo dah. Sekilo dah tu. Apa 9 bunga ya? Pas bunga ya boleh nekuk ya. Pandai tak nekuk tu dengan api dengan anak batu pekal mulut tadi. Tak pandai. Tapi dah dia saat ni tak khabar nak kau lebih, nak kau banyak, gomulah benda haram. Ni hak takut. Alik Tuhan pun innama yaquluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Hanya orang makan barang haram ni, makan sabak api neraka level dah. Lah ni nampak makan beras, makan amenik, makan bubur, makan pelak nung maknau, makan gula, makan sup, tapi pada makna mu makan sabak api neraka dah. Duk tas dunia. Tuhan royak. Tapi bila mu mati esok-esok, wasayaslauna sa'ira, mu akan masuk api neraka yang nama sa'i, api neraka yang nyala bunyi lum. Atau wasa'ira tu. Ni sampai sini, justru kita jauh dengan benda yang haram. Bila kita jauh benda yang haram tu, supaya menjadikan kita ikhlas, bersihlah kita hati, daging kita daripada campuran daripada benda haram. Molek belakang dah. Terbaik. Bersih agama. Dan barang siapa meninggalkan ia, barang siapa akan meninggal ia akan mengupak-ngupak.
Orang panggil riba. Ngupak lah. Kita boleh tinggal. Ngupak-ngupak ni balik pada bahasa kita ke apa? Al-ribatu. Ngupak ni orang panggil zikruka akhaka bima yakrahu. Kita sebut ke saudara kita bila dia dengar, dia benci. Sama ada depan, sama ada belakang. Nama ngupak. Kita ni banyak dengan ngupak. Kayak begitu, kayak gini. Kata ya tu, kata ya ni. Ya tu kupik tak pada dengan kayu. Ya tu capung tak pada dengan piyah duk tah palo. Oh, ya tu wak makan, bela-bela gaul, bela senuk, bela celuk, gula, bela capung. Kita kata lagu tu. Kalau dia dengar, dia marah kau. Dia marah. Dia nama ngupak. Walau betul dia capung, walau betul dia kupik. Tapi kita kata saat ni tu membawa kepada sakit hati dia. Sama ada depan, sama ada belakang. Itu nama ngupak. Pas ngupak dosa besar, Nabi tengok pada malam merah, kuku dia temaga. Tah dunia ni tak ada kuku temaga. Paya garu muka dia berah. Luruh daging yak berah. Yak merah darah. Lepas tu sembuh semula pula. Garu pula. Nabi tak boleh tengok. Sedih. Sakit hati dah. Sakit tengok. Seria tengok. Nabi tanya man hazar siapa Jibril. Ni salah seorang umat Tuhan hamba duduk dalam dunia. Makan daging manusia dengan mengupak. Tu nak ayat besar tak besar. Sabit Tuhan kata. Ayuhibbu ahadukum. Adakah kamu kasih? Dah. Apa nama ni? Yakulu maitan. Mu makankan daging saudaramu. Padahal daging tu saudaramu mati. Gamuk ke tak? Saudara mati duk terguling. Dia ambil tengah kilo goreng. Tidak makan mentah-mentah. Tuhan jawab kata, tentu mu tak kena. Bila mu tak kena pakarih tu mu benci. Dan mu benci tak saya makan daging saudara. Mu tinggallah ngupak. Kalau ngupak makan daging saudara. Nombor satu, cuba kita cek molek learning. Hak banyak sekali, kita ngupak lah. Hak banyak sekali. Tak lagi dah. Kecek pelawak tu nombor dua. Ada pedeki duk ngacung hak tu kurang sikit. Tapi ngupak lah masa tu kecek 8 patah. Ngupak dah. Ada apa-apa dah. Sabit tu Yesus jauh sini dah. Bagi siapa meninggal, ia bagi siapa akan ngupak-ngupak, akan seorang. Nasyaya zohilah kasih baginya. Itu baik mari saya lah. Kalau kita duk ngupak demo, kita benci. Benci tu kita ngupak. Cuba kita tinggal ngupak. Timur mari kasih saya sama saudara sana. Kita duk kata demo huduh-huduh duk ngupak demo tak molek, tak bagus, kupik, dekuk, capung. Kita benci dia. Cuba kalau kita tinggal ngupak. Mari kasih saya antara satu sama lain. Kena dengan Nabi kata, umat ni ummatun wahidah. Satu ya umat ni. Kiblat satu, Tuhan satu. Semaya hadap kiblat belakang Nabi Muhammad ni ya. Habis tu jangan duk balah. Pas tengah nak balah beti tu, dengan sebab ngupak. Dia tinggal ngupak, mari kasih saya antara satu sama lain. Ni tak ada raya waktu pak dah. Dah baik. Habis itu. Dan bagi siapa menjauhkan dirinya daripada segala manusia. Jadi kita waktu bid diri ramai-ramai, jangan duduk tempat beripung. Ni satu molek ni. Duduk tempat beripung ramai-ramai, kita lari tubik. Tak ada cari jalan untuk kita nak tempat ramai-ramai. Maksudnya kita nak duduk sore, ada juga tempat ramai benda pedah. Tempat jemaah, tempat wak makan, hak jariah ke apa, tak apalah. Apa tu Tuhan kata, bagi siapa menjauhkan diri daripada segala manusia, jawabnya, nasaya sejahtera selamat ia bagi siapa? Selamat daripada fitnah mereka itu. Tak ada apalah. Orang yang jadi fitnah orang itu duduk pak ramah, mu sepatah, ku sepatah. Mu 2 patah, ku 3 patah. Lama-lama kat, budak ni tak pandai dengan budak. Tak pandai dengan budak. Mulut ni kecek sedap. Nampak kena hajar dah lah. Sudah. Jadi fitnah dah lah. Jadi fitnah dah. Kalau tak fitnah, dia mau telefon, dia mau kata, piyo duk kecek betul. Tu. Tak apa duk jual habis orang, sorok-sorok orang, dia kata, ya tu butir tu, ya tu butir ni. Sedekit orang tak ada duk kecek siapa dia. Kamu duk royak dah. Itu jadi fitnah juga. Kalau kita kecek, belum ada kita tahu. Pendek kata tak ada jalan. Duk tempat ramah, kalau raja duk kecek, ia akan timbul fitnah. Kamu nak lepas pada fitnah, mu tu jangan duk tempat ramah. Tu nak royak. Sabit tu kalau kita ngaji tasawuf lagi. Tak ada dah jalan kita nak sejahtera daripada lidah. Kerana lidah ni sebanyak-banyak anggota. Dalam ramai-ramai anggota kita hak lama satu, hak salah dengan Tuhan buku lidah.
Tangan pun dosa dengan Tuhan, kaki dosa dengan Tuhan, mata dosa telinga. Tapi pokok umum tu ada dosa belaka. Tapi dosa hak mana yang paling banyak dengan Tuhan? Lidah. Hak banyak sekali. Pak kita perhati. Tengok dia selebing tika, tak boleh nak gerak dah. Salah nak cucu mai kau depan, kau tapar kai budak ni. Tengok dia nak tapar lagi mulut. Tuan nak gerak tak boleh dah. Kau tapak. Nak tapak ni tak boleh gerak mu amat pak. Ha, tengok mulut tu sedap lagi pom pom. Duk kecek kamu yang boleh lagi duk telefon. Kenapa nak jaya kau ana tu? Di kampung tak. Gitu mungkin situ tak ada apa lah. Ada apa? Geledo orang makan. Telo-telo duk kecek lagi. Zikir tu se. Tengok tu. Mulut ni sedap sungguh, sedap. Pak berok kecek lagi. Apa tu Nabi kata mung tu, Musoneh kata mung nak ilpah pada mulut mung tu tak sewi jadi punah banyak, jatanmu mu kena asing dengan manusia. Kena tubik daripada manusia. Kalau duk ramah mu sepatah, dua patah, tiga patah, dengan kata ini tubik hak tak molek. Hak tak molek tu menjadi bahaya mu. Kalau mu tak duk pak orang ramah, mu tak ada lah kecek seligi tu seligi ni. Pak kalau tak boleh juga nak tubik pak ramah. Muak gini. Gapo Nabi kata? Mu kena duduk dia. Duduk dia tak usah kecek pakai demo lah. Tu dah. Habis Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa-siapa betul-betul beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Falyakul khairan katsira. Maka hendaklah mu sebut tu hari banyak. Hari-hari. Nah, sebab bulan ni astaghfirullah azal jalali wal ikram min jami'iz zunubi wal asam. Boleh 1000 kali. Beli boleh hanya ana dah. Karkat dah. Harkat lekat dah tu. Beh. Hanya lagi. Hanya ana 2000 lagi lah. Tu nak royak kata, kita ada sore je zikir. Kalau ramah tak boleh dah. Sabit Nabi kata, kalau tak boleh juga mu nak zikir, awis yas muduk dia. Tak saya juga mulut pergi kecek, takut pergi jatuh, benda tak ada faedah. Bahaya tak bahaya lidah dah. Sabit curah 4 pagi esok. Mata, telinga, kaki, perut, parak, pergi jumpa dengan anggota lidah. Jatuh lidah. Aku minta lah kamu hari ni mu jalan jadi betul. Kalau mu betul, aku betul. Sebab mu sebagai debat aku koli. Kalau mu jalan benda molek, aku nak molek. Sabit sungguh weh, kalau orang weh dok kata kau orang, ngupak kau orang, ngacung, kaki tangan mata golek kena buat benda bersiap dah. Sebab lidah ni diraja daripada bak anggota dia. Nak pagi tu. Pagi esok bunyi. 2 tangan, 2 kaki, perut, parak, 2 telinga, dah mata. Gitaron kau lidah so jalan betul. Ni hadis ni. Tapi sobat royak, tapi sobat tak wani nak royak benda raik. Tak melalui Nabi. Pada mana Nabi royak dah. Nak pagilah. Kita tak dengar. Kalau kita dengar perut, tak nebel bunyi kerok duk minta nasi. Kalau tu dengar. Dekat isi dia 2 pinggir isi kabut, boleh dah. Tu dengarlah. Hak lain kita tak dengar. Ni baik. Tu mana mu nak sejahtera daripada manusia tu gak mu kena tinggallah mengupak dia katanya. Bagi siapa menjauh diri pada segala manusia, nascaya sejahtera selamatlah ia bagi siapa daripada fitnah mereka itu. Tak jadi fitnah lah kalau kita tak duduk pak ramai-ramai. Dan bagi siapa pula sedikit perkataan, nascaya sempurnalah akalnya. Nak tahu orang cerdik tak cerdik, orang tak kecek banyak. Tu khas sini agama mudah-mudah. Sepenuh akal di sini orang panggil cerdik lah. Akal tu ada belakang keluar orang gila. Tapi akal nak nama cerdik kau bodoh, tengok di kecek banyak. Kalau kecek banyak, cek orang ni bodoh. Akal ada tapi tak sepenuh bodoh. Tapi orang ni tak kecek banyak, orang ni dah ada cerdik. Segi masyarakat pun orang puji. Oh dia tu nak dengar suara dia payah. Tapi tubik sebutir kau, molek madah dah. Orang kampung, orang masyarakat pun kena orang tak kecek banyak. Oh kalau orang kecek banyak, nampak turun mutu demo bosel level dah. Aku sabut perut pada Allah hari kak. Sabut level dah. Hari nak Allah kecek lebat lah lebih pada bergetih. Tak kata gapo, you tahu belakang, you ikut kecek. Ngobok jambu, ngobok titir, bla-bla, cerik, pergi Mekah, hang milih, apa cuban, habolah, apa, hakatu. Kamak orang gelatak jadi juga. Turun mutu, apa mutu orang bosel dia nak pergi dah. Tu nak royak orang beci juga orang kecek banyak. Orang tak kecek banyak jadi berkat. Ikut kecek pelaku selalu dah. Tu di antara dah. Tu nak royak. Sampai sini, nak dikatakan oleh sedikit perkataan kata Allah Ta'ala, orang ni sepenuh akal, mana orang ni orang celat, orang cerdik. Ya kecek benda ada faedah selalu dah. Dan bagi siapa
Dah, redha ia bagi siapa dengan bagi yang sedikit. Kita puas hati dengan bagi hak Tuhan beri. Motong kita kata kau dah. Dia jual seminggu boleh 780 kop. Nak ke? Lepas-lepas tadi air. Dah, kamu dia bagi siap gapo boleh 360 340. Dah, 380. Sore-sore. Ada gapo alhamdulillah bukan kata teruk wela ni. Jadi wasa tak puas hati dengan bagi Tuhan beri orang panggil. Nak kelapa 780 kok mentarok dengan barang lain ni tak puas hati semua. Kerak getah gapo 30 20 tak puas hati semua. Orang panggil tak puas hati dengan barang sedikit. Ni masuk orang lagu mana tu yang kata lagu ni. Maka sungguhnya orang ni tu dah bagi siapa redha ia dengan barang sedikit mana puas hati dah. Banyak ni Tuhan beri pun puas hati dah. Banyak ni Tuhan beri pun alhamdulillah dah. Tak ada atau nak masa cukup dah dengan Tuhan beri. Sikit jauh sikit. Orang ni lagu mana? Maka sungguhnya dipercayai ya bagi siapa tu akan Allah Taala. Orang percaya pada Tuhan sungguh. Orang redha dengan Tuhan sungguh. Orang kenal dengan Tuhan sebab dia ingat sikit banyak mari di mana. Mari Allah Taala. Mari Allah Taala enggak puas hati dengan Tuhan banyak ni. Orang lagu ni senang dia duduk kerana duduk gantung dengan Tuhan. Orang tak cukup semua dia eleh tak ada jalan. Duk bosan semua perut sebab dia tak puas hati dengan bagi hak Tuhan beri. Maka hati dia gelisah semua. Oh, kena dah. Bagi Tuhan beri sikit tapi kita puas hati. Tak ada arah dah Tuhan banyak ni. Cukup dah. Tak ada dia gelisah ke apa dak. Dah ke? Tu orang ni senang selalu dah. Ni pergi makan mana-mana salah boleh toko daging besar ni. Hak lain tak demo habis. Aku tak hidup dah tobat mula dengan dia. Makan banyak. Dia mengepek pula dah. Rezeki Tuhan kita banyak ni toko. Nak tanya nak? Puas hati dah tu. Yang lain bukan aku dak. Allah senang tak serabut kalau ingat hal ni sungguh. Dan ni Tuhan ada nasihat kepada kita. Tu pengajaran yang ketiga. Pengajaran yang keempat. Dah, pengajaran yang keempat mana? Tak habis lagi ya. Dah situ baik. Tu kamar dia, hei anak Adam, engkau dengan barang yang engkau ketahui tiada engkau amal. Maka betapa engkau menututi akan ilmu. Semula pula lah. Kalau bahasa kita nak royak kata, hei anak ada, mu tahu hukum tu, hukum ni. Tapi mu tak amal. Ngaji duduk ngaji nak tambah semua, sedangkan mu tak amal. Tu Tuhan murid juga. Ngaji banyak tapi tak amal. Dia panggil. Maksud tak amal di sini, amal hak wajib. Hak sunat tak ada apa lah. Tapi kalau boleh amal tu, molek. Supaya boleh rajak ni. Boleh rajak, dia boleh sehari tak apa dah. Ada hadis royak. Lepas tu buat dia boleh sebulan lah, hak molek. Sehari dalam bulan Rajab duk jadi sungai Rajab dalam syurga. Tak ada kira kanun tak kanun, masitoh tak masitoh. Dekat kacik tak kacik gapo, kayah tak kayah atau hak jatuh yaki oboto kita tok selawat kita tok nabi mak tok nabi asal. Pok omak poso king walan Rajab ni. Nenwan canak ya dah ngamungki. Mun tak ada boleh lagi. Paruk pagi tu. Ada boleh lagi tu dah. Mana pok omak dah nak ayat weh. Sehari tu boleh dah minum kalau hak Nabi dia. Minum sungai Rajab dalam syurga. 3 hari tak nak kecek dah lah. Siapa dia puasa 3 hari? Awal 1, tengah 1, akhir 1. Menepati mu puasa Rajab sebulan dah. Baik tak ada lagi 3 hari dah kan? Habis atas dah ya payah juga. Kau ni nak amal tu. Kalau kita amal sini amal hak wajib. Hak sunnah kalau kita buat pun tak ada pemolek lah. Apakah amal belakang Faktino puasa semua. Tu kanung bedi nak senang tak ada lupuk dia jari-jari benar. Kalau tu tak segar mana pun. Dekat Haji Ding tak tahulah Haji Ding tu. Tu nak royak dah. Tak ada arah engkau tu buka wik dia lagu tu. We nampak kelebihan. Tapi wala bagaimana amun nak bersehat hamba sendiri dah semualah hendak tengok penonton dan juga di sejik kod mainan kita ni. We adalah sehari habis tak ada. Kalau kita nak benar gak Khamis ni 27 Rajab dah. Patut ingat belaka dah. Tapi malam tu mari ngajar tak sawasai lah. Hari Khamis ni tak nabi mak 27 Rajab dah. Kita pakat-pakat tolong istihar lah. Mungkok demo royak belakang wanti apa nama ni sipsan one date. Nak hafal hari satu ni. Waktu demo tahu belakang. Wanti sip it. Dekat dengan apa nama ni dengan makarakun wan liatan nayu bocor dekat botol. Tahu belakang dah. Tapi Rajab 27 Rajab minen wan naik 365 wan. Ada semalam ni. Pamalan Rajab ni pula malam tu boleh banyak amalan. Kalau orang baca Isra Mi'raj pakak mari dengar.
Karena malam tu malaikat Jibril tak ada kena tasbih. Tuhan suruh beradu. La tusabbih hazihi lailah. Malam ni malaikat Jibril mutasah tasbih lah. Panggil malakul maut. Malakul maut, la taqdi arwah hazihi lailah. Malam ni mutasah mik nyawa orang. Bapa tu nak royak. Karena Tuhan kata aku suruh mungkin ambil Jibril seekor borok nak muat jalan Nabi Muhammad. Asra bi abdihi lailan pada waktu malam. Minal Masjidil Haram jak di Masjid Haram ilal Masjid Aqsa. 1000 kilo lebih nak bawa Nabi kita jalan. Pas Mi'raj tu hadis Nabi pula. Siapa demo tu beradu malam tu tak ada tasbih. Kita nak tinggal kedai kopi tak boleh dengar orang Isra' Mi'raj. Nampak teruk juga tok kotik we deh. Sepakat agama. Kata ada orang baca Isra', kita beradulah malam tu benda-benda mensia-sia. Kita banyak hidup malam bulan Rajab. Malam perawat yang Nabi kita timur ibadat semaya. Banyak mana dah? 1,400 48 pi. Tu krup ya cukup bila malam Khamis ni. We ingat tik perawat sat amal semaya hak Nabi kita sebagai mukjizat tak wi ke Nabi lain, tak wi ke Rasul lain, malaikat Nabi Muhammad saja. Pak Muhammad lebih kita lebih putus sebab kita umat dia. Pok kau cai mai pok. Pok mak tu si nan wan le dah. Wan prahak ni jakat nah, wanที่27. Tu letak kuing lah. Pak malam tu kena lamat tahajud. Kei lamat mai? Kei. Mia lamat mai? Lama tengok kap cukup habis. Ngah duk mana tahu tu dah begitulah amun nak saya penutup baik. Jangan tinggallah kita puasa sehari saja aku puasa sunat hari Khamis sekali 27 Rajab. Labor ruah ni. Payah nak temu juga tu bertelang dengan 27 Rajab hari Khamis. Lepas tu pakat kelik-kelik royak kau anak bini ngatik takutnya duduk saja pada hari tu. Dah, lepas tu nak temu pula harupai dah lah. Siapa puasa hari tu sehari Pak Oman dah supaya puasa 60 bulan dah. Pas 60 bulan kira ambil apa tahun. Dia apa tahun orang panggil? 60 bulan. Dia ke 12 bulan setahun, 24 bulan, 48 bulan. Itu baru 4 tahun. Artinya orang panggil dah 6 tahun, 5 tahun. Puasa 27 Rajab sehari, tulis 60 bulan taukat hapi. Loh, tak wewe, kalau lucu lagi kau dah. Tu noyak besar tak besar. Kalau tak sabar sedah, bi ada sehari puasa bulan Rajab, kamu akan boleh minum sungai Rajab dia ada serga nanti. Gi kau tu pula. Dah, tu di antara habislah. Kita mari sama semula pula.